Akhirnya saat yang aku tunggu-tunggu telah tiba. Kereta dah grand, bunyi kereta pun mestilah kena grand. Barulah kena nama Vefire tu. Inilah Rainbow Premium Integration System untuk Toyota Vefire dan Alphard. Pasal apa aku pilih Rainbow? Sebab dia fully PNP. Vefire dan Alphard datang dengan 8 speaker dari kilang. Jadi bila kita upgrade kepada Rainbow Audio Set ni, kita akan dapat lebih 4 speaker. So total speaker dalam Vefire korang akan jadi 12, which is bagi aku a massive upgrade dah tu. Jadi untuk 12 speaker tu korang akan dapat sepasang tweeter, lepas tu full range yang cool gila. Nanti aku tunjuk kenapa cool gila. Korang juga akan dapat custom aesthetic panel yang memang khas untuk pasang full range dengan tweeter yang korang dapat ni. Nak lengkapkan lagi bahagian dashboard ni, korang dapat full range center speaker. Ok, ni bagi aku sangat menarik sebab aku tak pernah tengok lagi speaker Vefire yang dekat bahagian depan ni bersaiz 7x10. Aku boleh cakap memang first time aku tengok saiz ni. So memang akan upgrade lah bunyi audio korang. Manakala bahagian belakang korang akan dapat sepasang two-way component set siap dengan tweeter sekali. Lepas tu dapat DSP amplifier, iaitu komponen yang paling penting untuk memberikan korang feeling audio yang mantap. Dan last sekali, tidaklah lengkap kalau tak ada subwoofer. Yang ni memang dia didesain khas untuk ngam-ngam letak kat bawah bonet Vefire Alphard korang tu. Macam aku cakap tadi, memang set ni PNP. Dia siap bagi dengan PNP cable dan mounting plate. So bab pasang memasang ni mudah dan pantas. Tunggu apa lagi? Marilah pasang dekat Vefire aku. Nampak tak tu geng? Cabut yang lama, pasang yang baru. Alangkah mudahnya pemasangannya. Ok, sini aku nak tunjuk lah benda yang cool gila tadi. Korang tengok dashboard aku macam mana nanti. Dia naik macam UFO mat. Benda ni aku paling suka dalam set ni. Siap ada ambient light bagai, memang puas hati. Rainbow Audio Set ni dia bagi korang 3 mode untuk korang pilih. Semua boleh tukar pakai phone je. Ada mode hi-fi untuk bagi bunyi fokus dekat driver je. Ini kalau korang drive seorang-seorang lah. Kalau ada family, korang boleh pakai all seat mode. Tapi kalau korang nak buat party dalam Vefire korang boleh pakai dynamic mode. Jadi siapa yang berminat nak upgrade kualiti audio Vefire dan Alphard korang boleh terus cari je Rainbow Premium Integration System untuk Toyota Vefire dan Alphard.